Untuk hampa yang jenis selalu risau pasal barangan elektrik kan, lagi-lagi jenis-jenis extension ni yang biasa macam ni, yang kita tak tahu tak keselamatan dia, okey dah, tak payah risau dengan power adapter daripada Orico ni. Sebab power adapter daripada Orico ni memang didatangkan dengan ciri-ciri keselamatan macam overcurrent, overcharge, lebih-lebih lagi litar pintas tu. Satu lagi yang ni, power adapter ni memang serius best gila kalau bawa travel, sebab dia punya size ni memang compact, dia besar tapak tangan je. Okey, dan dia memang didatangkan dengan tali strap macam ni, so kalau kita simpan dalam beg tu dia nampak lebih kemas dan tak makan ruang. Okey, power adapter ni didatangkan dengan dua soket AC current yang total output dia 3250 watt. So memang ngam kalau kita pergi travel, kita nak guna untuk striker, water heater, tak ada masalah. So dan yang best sekarang ni, kalau aku pergi travel, aku dah tak payah nak bawa kepala charger fast charging telefon aku ni tau. Okey, sebab dia didatangkan juga dengan dua port USB-C yang total output dia ni 65 watt. So memang boleh support super fast charging tu, dan dua port untuk USB. So dan kalau ikut kat sini, kita boleh charge 4 device kat sini dan boleh guna dua barangan elektrik serentak. Okey, dan dia punya kabel ni pun agak panjang jugalah, dalam 1.2 meter, dan jenis material yang quality, especially dekat bahagian penyambung 3 pin ni. Okay, dan tapi stok power adapter ni pun memang cepat sold out tau. Kalau nak beli kena cepat. Okey, check dekat link.